Jom ikut saya pasang paip besar. Mula-mula kita kena angkut bawa ke belakang dulu. Kena golek lah sikit-sikit sampai ke belakang. Bermulalah kita punya cabaran, iaitu kita kena buka dia punya ikatan dan kita matikan dia punya pangkal paip tu. Inilah langkah paling penting cara nak buka dia. Kita kena golek macam tu dan kita kena pijak dia punya batang paip. Ini pula kita nak pasang dia punya elbow untuk dia sengit ke kanan. Dan dah siap pasang, kita matikan juga sebab kita nak tarik macam tadi. Paip ni saiz dia 50mm, iaitu 1,5 inci paip poli. Satu yang sirim, satu yang non sirim. Yang sirim harga dia 500, non sirim harga dia 300.5. Kalau korang ikut cara ni, confirm lurus korang punya paip. Malam ada lebihan kayu, jadi kita buat paku, pasak dia pada tepi meja. Paku dia daripada awal sampai hujung sana, barulah cantik dan lurus. Kita potong dulu sebelah hujung dia supaya dia kemas, sebab kita nak pasang stock kop. Nanti kita nak buang air senang. Barang kecil-kecil ni semua saya beli online, murah banyak. Ni pula kita nak pasang saddle clamp. Jadi kita nak pasang saddle clamp kena tebuk. Jadi kita nak memudahkan, kita pakai ini, memang function. Nama dia step drill bit. Korang tengok berapa mudahnya saya nak masuk lubang tu. Saya ikut je dia punya step tu. Saddle clamp ni ada getah, korang nampak saya pasang tu. Itu wajib letak, kalau tak confirm bocor. Nak ikat bolt tu korang pakai benda ni, confirm lah cepat kerja. Korang carilah adapter. Sekarang ni mudah, korang cari je barang dekat Mr. buat sendiri tu, confirm ada. Dah lah murah. Kalau korang perasan kenapa saya buat macam tu, satu untuk meja belah kanan, satu untuk meja belah kiri. Alhamdulillah guys, kita dah siap pasang paip besar. Jadi esok insyaAllah kita akan pasang paip halus 16mm dengan kita akan cucuk draper. Tapi satu masalah dia, kita ada satu barang tak sampai lagi. Okay guys, tak apalah, kita buat mana yang boleh dulu. Jumpa lagi pada next video. Bye. Assalamualaikum.